Dah apa yang aku buat ni? Halo guys, Pokeball di sini dan aku akan kasih tip dan trik untuk tamatkan game Dead Realm. I'll give you tip and trick. Okay. Kelas korang boleh ambil kelas apa-apa pun. Janji ada senjata, aku pakai kelas lah. So yeah, let's go. Siapa pula tu? Kita main solo. Okay. Wait. Okay, let's go. Yang pertama korang boleh jangan beli pistol lagi lah. Sebab kan dah kenapa aku tak nak ambil. Sebab rasa macam pistol tu macam tak guna sangat dekat early game ni. Korang patut beli kawan 3 kawan. Lepas tu 10 tu tak tahu apa simpannya. Aku ni bahasa Melayu, jadi patutnya semua orang faham yang tengok video aku ni. Sebab kan kalau ikutkan banyak dari Indonesia dan Malaysia tengok video aku. Patutnya orang Indonesia boleh faham kan. Kita gerak. Okay, tips yang pertama, jangan pergi rumah warna biru. Kalau rumah satu rumah jangan pergi rumah warna biru. Kau boleh cari rumah warna putih dan warna hitam. Aku rasa warna hitam yang tu Sheriff. Woi, awal dah ada dah free bounty. Tak mati lagi ya? Betul dah mati dah. Jangan. Tapi ni border normal je, bukan nightmare. Ni dulu manja. Kalau tak nyawa tak apa. Disebabkan kita main solo, jadi kita kena berhati-hati sikit. Ini bahaya nah. Tak kejar. Kejar. Itu kita boleh ignore sebab kan kita ada benda lagging. Kita macam takut lagi nak kalahkan diorang. Kalau diorang duduk tengah jalan boleh kita langgar. Lagging lah. Why so lagging? Inilah. Okay, itu bandar. Dan ya, ialah lagging. Sabar. Kita pelan. Okay, ni lurus. Okay, kalau rumah putih tu rumah doktor. Jadi rumah doktor ni paling berguna lah. Sebab kan nak barang heal. Rumah Jangan. Okay, dan kena peka dengan bunyi juga. Mantau kalau ada bomba macam tadi tu. Betul.
Aku ingatkan tak ada dah. Mana ni? Lagi 2 orang. Kena mati dah. Okay, sekarang kalau nyawa kita sikit, kita kena bersabar. Mana 2 orang? Oh, saya lihat tadi lagi kat situ. Dah sekarang gimana pula? Kita pastikan tak ada. Korang kau boleh ambil barang quartz. Dia buat fuel. Zombie pembaga je refill ni. Jatuh. Weh, nasib baik tak tuakar yang ni. Oh, dia refill lah. Alah. Okay, sabar. Letak je mana. Sekarang ni waktu malam. Kau waktu malam jangan berani keluar. Duduk je lah. Disebabkan ni mode normal, jadi aku boleh healing. Ada passive healing. Kau nightmare passive healing dia tak ada. Kita kena biar je. Tunggu sampai pagi. Ni. Okay, kau boleh dah termasuk dah tak ada dah. Okay, sekarang disebab kita main solo dan kita tak ada lajunya. Dan kita tak ada senjata seperti pistol. Kita main hati-hati lah. Kita main umpan seorang-seorang. Bunuh seorang-seorang. Walaupun ini cara paling lambat, tapi kalau korang macam nak solat korang boleh duduk kat sini lah. Umpan lagi. Sini. Okay. Mana lagi seorang tu? Okay, ni tengok dulu. Biasa mana aku tak loot. Jangan loot. Sebab Jangan bang. Bang, udah bang. Aku sepatutnya main horror, tapi aku macam bosan. Malas nak main. Kau macam hari yang tersangkut, korang kena ambil. Nanti korang punya kereta api dia lambat. Okay, disebab kita tak ada banner lagi, kita main umpan-umpan dulu. Banyak lah. Surah. Ini kebanyakan. Nasib aku heal. Duduk sini lah. Kau dah panjat ni memang. Lah, lagi. Okay, tak ada. Betul tak ada. Naik atas. Banyak sakit lah, gimana pula. Sekarang zombie lah. Tapi aku risau zombie kat belah sini. Tapi sini tak ada. Kita ambil jarak. Pukul Doktor.
beli. Oh ya lupa. Kalau korang jumpa general store ni, korang pergi datang. Sebab biasanya ada cool. Kebiasaannya. Oh, my favourite. Metal shit. Oh, 2 lagi. Cool. Sebab mana? Oi, tak bagi amaran. Yang udah mega dah. Diorang datang dari mana pula? Ni takut panjat Oh, banker dah mati, dia drop code. Code ni korang boleh ni lah. Dah habis. Alah. Okay, kalau music dah hilang maksudnya zombie kat 1 tahun ni dah mati. Okay, korang kalau nak buat code, korang jangan pegang benda. Korang tak payah pegang apa-apa. 2. Korang sebenarnya tak perlu lurus pun, jangan dekat je. Tak ada zombie. Okay, ni bounce, banyak bounce. Macam dah malam. Rumah tu ada zombie lagi. Tapi asal pakai sah. Okay, sekarang kita boleh berlari di sini. Lah, tu zombie. Boleh-bolehnya tersangkut kat blister. Kalau aku naik aku damage. Lah lagging. Sabar. Lumayan. Dah. Tak apa, dah tersangkut. Setiap kali 10 km safe zone ada. Jadi korang tak payah risau pasal ni. Yang lagi dah malam. Dah nak malam. 9 PM masuk jatuh malam. Mantap. Bulan ni kalau boleh korang duduk kat ni lah, dalam sini tak payah bergerak, ataupun duduk kat dalam safe zone. Mana lampunya? Okay, siapa berhenti. Okay, tak payah letak dulu nanti. Lepas tu ambil ni corpse. 5 dengan 5 20 100 57 158. Okay, dekat tahun kedua baru korang beli ni. Beli pistol. Pistol paling aku carakan rifle. Sebab damage sakit. Lepas tu tembus, damage tembus tu sakit juga. Dasar aku layan. Okay. Lah, hai. Kau boleh? Okay, tak ada. Korang ada plan nak beli ammo ke nak beli ni? Atau beli flashlight? Okay, aman. Okay, aman dah. Kau boleh korang beli satu lantern je. Kau tak nak beli topi tu lah. Okay, beli satu.
kau boleh beli kena ada 4 gold sebelum nak pergi next station. Kau boleh letak menyerang lah, sebab menyerang paling bagus kau ikut kan. Sebab zombie dia tak boleh panjat dah, dia korang boleh freely lompat ke dalam tu lah. Lepas tu bandage kuda tayar. Kalau ikutkan 10 minit 10 km. Kalau kita rate town lah. Ada yang manis. Ada yang manis. Ui. Dah mati. Oi, kuda dia yang mati. Yang satu juga. Allah, kalau boleh bunuh. Oh, such a lady. Oh tahu. Tak ada fuel lah. Kau tak fuel, kau isi je semua. Okay, ni tahun macam mana? Oh, ni tahun lurus sengit ke situ. Kalau sengit ke situ bagus. Ni kita letak depan sikit. Sheriff. Aku yang lagi lah. Okay, itu ammo zombie senang sikit nak buat. Bukan senang sikit, memang senang nak bantu dia. Sabar, takut tu. Kau boleh target tak kaki dia, bahagian kaki. Jangan target bahagian dia punya tu, badan. Sebab kalau kan dia ada ammo. Tak 360. Tak ada. Punya apa tu? Waktu tak tengok waktu. Ini apa tu? Oh, burung. Sebab pistol revolver lumayan. Itu apa? Itu boma. Sabar dulu. Lah. Rifle. Weh. My favorite. Baru satu boleh ni. Ada bank? Ada 2 bank. Oh. Lah, tak mati depan. Belakang yang mati. Weh. Tidak. Okay, itu bank belah situ rasanya. Since I don't have
I need to undo first. Sebab aku tak tahu waktu. Sekarang tak tahu waktu berapa. Undo. Undo. Apa benda lagi satu aku ambil? Oh, kot. Tanpa lu lah. Sekarang 9 PM. Tepat pada waktu. Bulan apa? Bulan pun penting dalam game ni. Sebab kita boleh tengok. Harapnya bulan ni lah segala. Bulan. Oh, vampire. Letak sini dulu. Satu, dua, tiga. Lumayan. Klik itu masih peluru. Tanda darah. Woi, apa itu? Dun. Bismillah, tak ada benda. Tak ada benda. Pada belakang cek. Woi. Ada benda. Apa yang tembak? Okey. Salah. 5. Okey. Banyaknya. Kenyang aku dompet. Balik, hantar balik. Hantar balik. 9. Aku skip lah bagi aku dapat lagi satu ni. Tunggu aku terus naik oil. See something. Wait. Benda lah mati tembak ni. Bompan bawa dekat sikit. Satu.
Benda lah hai. Ada? Tak ada. Banyaknya. Guna bandage. Use the bandage. Ni rumah biasa. Kira ada benda yang menggagumkan dan mengecewakan. Peluru. Peluru apakah itu? Yo, shotgun yang mau buat apa? Okay, sekarang turudum dum dum darum. Aku kaya. Ni aku rekod benda 30 minit dah. Baru je kilometer. Baru 20 kilometer. Aku harap bandar dia tak besar-besar lah. Kalau besar sangat aku skip lah. Sebab ni video untuk tutorial je kan. Bukan tutorial, tip dan trik. Betul aku pasal mic. Sabar. Tunggu pada waktu yang tepat. Tak ada ammo. Tak ada ammo. Tepat malam. Malam apa ni? Malam Lailatul Qadar. Jatuh. Malam Lailatul Qadar. I only see mango. Benar dah. Susuk. Kalau dengan duit sebanyak ini, aku rasa lepas ni tak pergi bank lagi. Tunggu sampai bankrupt dulu, baru pergi bank.
Oh, ammo piece berguna. Apa lagi Tomahawk tak ya. Oh, left. Tengok kepala je tadi. Tengok kawan. Dah lupa. Lah. Oh. Boleh masuk? Boleh, tak bisa. Tak payah change, boleh masuk lah. Snake oil ni wajib kalau korang main solo lah. Kalau korang main solo, snake oil cari healing utama. Sekarang boleh pergi. Seratus puluh nak setengah tak cukup. Biasa. Biasa. Bunyi ke apa itu? Tak paham lah keluar. Nak keluar pun tak lepas. Ni panjang lama sikit. Bukan lama, memang lama. Aku tekan speed lah. Yang ni baru 1 PM boleh. Okay, Harman. Okay, tengok dulu. Terkejut aku. Jangan. Macam mana? Dah sekarang mana bank tu dah? Ya, aku rasa aku dah dapat trick dah. Panjang umur. Ada kampung. Bukanlah. Macam mana pula yang tu boleh? Atau aku baru pergi kat bank lah. Sekarang ni mana warna bank dia? Siapa? Bukan, itu zombie laju. Warna bank dekat sini. Tak ada.
Mana kau nak banyak? Bang, tolong jangan bang. Bang, berhenti bang. Tak ada benda, ada sini watch. Revolver. Sekarang mana warna band dia ni? Tak ada bom ke ni? Malam vampire lagi. Sebenarnya kasih korang move menjadi bagus untuk ni solo. So aku boleh korang nak healing yang macam ni aku buat Waktu malam, waktu pun lama sekali. Okay. Ni apa ni? Oh, siapa? Oh, Syarif. Tiba-tiba cium aku ni. Oi. I see something. Big ticket. Peluru ni juga. Situ tu. Tak ada bank. Ada, oh ya, 3 bank lah. Surah. Okay, 3 bank. Boleh simpan dulu. Ada betul bukan. Oh, kawan.
zombie dah. Kalau tak ada bunyi lebih 20 minit. Salah. Agak tak ada. Tiga, empat, tiga, dua, tiga. Sikitnya. Tak apa, sikit pun sikit lah. Bersyukur apa yang ada. Lagi satu sepati ke bank. Ada apa kat sini? Oh, kita ada ni. Ada bomba. Oh, Christian. Ada 4. Ni bank mana? Peluru revolver lagi. Aku pakai rifle. Pukul. Mungkin tu kan lagi satu. Satu. Lah. 2, 1. Lah. Salah kan? Ke-5. Betul lah, salah 1, 2, 1. Ni Udin Den madu. 2, 6, 5. Revolver tengok. Ui, banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5. Angam lagi. Bukan. Jangan bazir. Lebih baik aku buat macam ni. Jangan. Surah. Tak ya. Jangan. No. Okay, sekarang ni kena cari torch. Torch kat mana? Nak buka lagi tu bank ni. Oh gitu Oi. Tak. Oi, gol aku. Juga aku hul. Aku tak nak hul. Sezero dah malam dah. Malam apakah ini? Lah, vampire lagi. 3 bulan berturut-turut. Okay, aku kaya. Ni simpan dulu. Kaya dengan vampire aku ni. Mana yang tak ni? Mana yang tak wet lagi? Semua dah wet. Macam ni. Wow. Aku sudah menjadi orang kaya. Sekarang ni aku masuk rumah, tengok ada obo tak. Kau tunggu sini. Sebentar aku cari obo. Aku patut beli obo dekat tempat tadi. Tak ada obo.
Oh. Oi, tak mati. Segera dah nak mati. Tak dah. Menobo. Terobo. Kita kan nak pada mana? Itu dah mati. Ni tak sah. Lagi aku tak perasan ada bergetar. Misal. Oi. Tak kena. Gitar. Ni rumah pakar. Dah sini tak rubuh. Hai, tak pasal-pasal kerja lama. Pro tip, beli obo. Kan. Tak kira aku nak umpam mamat tu. Bahaya. Tu tak ada tadi. Ni ada. Tak ada. Tak apa, biarlah tu kipas. Berapa ekor dia? Satu. Berapa? Satu. Weh. Lah. Bawah satu bawah je memang lah. Aku rasa duit dah banyak je maksudnya setahun tak payah masuk ni. Tak lagi kat ni tahun. Kecuali kalau tahun tu kecil. Tahun ni besar aku rate dalam 30 minit baru habis. Jadi kalau korang nak jimat masa jangan pergi tempat ni. Misal aku baru je nak masuk 30 km dah duit sebanyak ini. Okay, lepas dah masuk dah rompak bank, tak payah lagi ni rumah kecil-kecil dah. Korang straight terus. Ulala. Hello there. 8 PM. Ni aku boleh kasih tip nak rate kat sini. Snake oil. Kena snake oil banyak tapi satu cukup kot. Aku rasa satu cukup. Jangan risau kat sini tak ada gold bar, yang ada cuma peluru, bandage. Okay, tips dia yang pertama, tunggu pagi. Dan korang jangan buat benda, tunggu je sampai pagi. Biarkan malam lalu. Lepas pagi betul tu baru kita benda ni lagi 4 kali dah. Aku tak pernah kena macam ni 4 kali betul.
Okay, dah pagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, berapa ya? Itu memang tersangka kan. Aku tak tahu, malah aku nak kira vampire ni. Ni jarang berlaku, tapi kalau berlaku alhamdulillah. Yang ni special, aku kena pakai rifle. Shotgun boleh pakai shotgun. Boleh. Tengok. Korang jangan masuk. Korang masuk, lepas keluar balik. Lepas muzik ni main, pandang kiri kanan. Okay, cari posisi yang tepat untuk tembak dia orang. Okay, macam dah situ. Kalau kan diorang 13 round, satu situ. Aku tengah explain, dia tembak aku Kau hajar ni. Reload. Ambil backup pula, ambil perlindungan. Oh, kalau dah tak ada, korang kena masuk. Nah elah, aku kan korang guna bandage untuk heal. Sama ada. Dari sini sepatutnya ada. Woi banyak ni. Lepas kau kena siap sedia. Korang kena siap sedia untuk ni. Okay, tu bos dia. Bos dia senang kalau kau dapat ni. Tunggu satu muzik. Okay, klikkan 2 piston aku suka. Kenapa pula aku tembak macam tu? Ni kalau korang main macam dengan kawan boleh lah ambil ni. Jadi ni sakit. Aku tak ada holy water. Sabar. Dah tak dah. Pakur. Aku disiap. Legging. Lah. Sia-sia je lah. Janji korang dapat tip dia. Nak tamatkan. Aku tak dapat tamatkan sebab internet lagi. Itu saja.